Lah 3-4 bulan. Ya, Fuzia, ni saya Dr. F. Alhamdulillah, terima kasih Insan. Insan beli nombor berapa? Nombor 5 ni sesuai untuk orang yang sweet-sweet, yang pakai blusher pink. Tapi kalau nak sun kiss, nombor 2. Kalau style-style macam saya, nombor 5. Style-style macam ni, nombor 2. Style-style macam dia, nombor 2. Okay? Awak style yang macam mana? 2 ke 5? Kalau nak gelap lagi, nombor 4 dengan 7. Okey, boleh Fi tukar warna kat bibir Fi ke masih confused dengan 2 dengan nombor 5? 2, 5. Ya Allah, ya Allah. Maaf. Nombor 2 dengan 5. Boleh tukar dah ya? Kalau natural, nombor 5 lah. Ya Allah. Tukar ni kan suka tau tutup muka aku nampak gelap cerah. Nanti orang confuse, Dr. Sophie sebenarnya gelap ke cerah? Ya, dia matte, nampak tak? Dia matte. Dia tak mengeringkan, nampak? Kalau kering dia akan tak macam ni. Dia tak kering tau. Kenapa dengan anak murid cikgu tu? Itulah dia. Anak murid saya pagi-pagi ni ekstra semangat. Ekstra apa ni? Ekstra. Ni nak cakap apa? Ni. Bertenaga. Bukan bertenaga. Bisa? Hyper. Hyper. Kenapa tak aku pagi-pagi ni hyper? Okey, tukar dia kata. Okey, nombor 2 dengan 5 dah beli dah? Dah beli. Okey, dah add to cart cepat. Nombor 2 kan tanya lagi 25 aku pening. 2 5. Okey, tukar. 25 bukan harga 25. Harga dia 250. Okey, 250. Masih confused? Yang kulit-kulit tan boleh pakai nombor 2. Sekarang satu piece 29. Okey. Tapi kalau beli 2, kalau you beli 1 tak untung. Beli 2. 2 and extra. Itulah kata orang kata best makan tapi Ratna dah habis. Allah, hari ni 2 kali. Yang lain lah pula. Lain lah pula. Asyik Ratna. Tukar-tukar lah kan. Tukar-tukar kenapa tepuk? Ada orang dah beli ke? Ya Allah, dan beli dapat RM48. Terima kasih. Siapa? Ica, you tak akan menyesal beli lip matte Dida ni. Memang best gila. Thank you so much. Ya, saya menang anugerah. Alhamdulillah, saya pun tak tahu. Tiba-tiba saya menang anugerah. Alhamdulillah sangat. Nampaknya macam adalah sesuatu yang saya buat dalam bisnes tu betul. Alhamdulillah kan. Saya kata kadang-kadang tawakal tu ala Allah. Tapi orang nampak saya punya hard work. Seperti hard work menukar lipstick dari nombor 2 dengan 5 ni kepada nombor 4 dan 7. Amboi ambil cuti sebab nak tengok live saya. Tapi ambil cuti ya. Beli 2 dapat RM47, 13 sen puan Ida, betul. Jangan beli 1. Kalau beli 1 tak berbaloi. Kena beli lebih pada 1. Okay? Terima kasih. Saya doakan orang yang tengok live saya ni pemurah rezeki dapat beli banyak lip matte Dida. Amin ya rabbal alamin. Nombor 5, nombor 2 dengan berapa tadi? 5 kan? Okey. Nombor 5 dengan 7. Tadi dah 2 dah. Tadi 2 dah 5. 4 dengan 7. Okey, 4 dengan 7. 4 dengan 7 pula. Okey. 4 dengan 7. Ni nombor 4. Sebentar. Dilindungi, semoga awak pun dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dilindungi daripada bala-bala petaka yang tak baik, orang-orang yang jahat. Okey, ni nombor 4 dah ni. Lawa betul. Cempaka ni, cempaka. Lawa lah cempaka ni. Nampak senang je nak glide. Lawa nama ni. Tiba-tiba I like this number. Dia lebih brown. Ini antara kelip cerah ni lawa ni. Antara kelip gelap pun lawa juga. Untuk tan skin. Ya, cantik cincin baru beli semalam. Cempaka ni merah brown, betul. Dia lebih merah brown daripada nombor 2 tadi kan. Dia lebih pekat. Lebih nampak brown. Nombor 2 dengan nombor apa tadi? 7 kan? 27. Bukan. Tadi 4, 5.
Tadi 25, 47. Okey, ni nombor 7. Ada 4 nombor je pun aku pening. Itulah. Ni nombor 7. Oi, 7 pun lawa. Tak, ke 7 pun lawa. 7 ni lagi dinner lawa. Cantik kan? Wah, 7 lawa lah. Kalau tan skin lagi lawa. Nah, kalau kulit dia ni lagi lawa. Kalau kulit dia ni lagi lawa. Sebab dia dekat Fi nampak terang betul. Tapi dekat dia nampak akan jadi macam warna lebih tone down. 7 garang. 7 garang. Kalau nampak macam you ni macam mami-mami apa pakai high end? Cik high end bukan. Uptown girl Apa? Mami apa? Mami yang macam bandar-bandar. Mami bandar-bandar nombor 7 ni cantik betul. 4 tu macam merah butter. Merah butter macam mana? Merah bata. Butter brick. Dia ada yang Nak minum air sikit. dia ada orangey sikit-sikit. Mami Vogue nombor 7. Mami Vogue. Neutral nombor ni pun neutral. Ni neutral kan? Kalau dekat orang kulit gelap ni neutral ni nombor 4. Nombor 4 ni neutral. Nudeh. Menyala kan nombor 7. Hui, menyala betul. Ni nombor 7. Nombor 4. Nombor 7 ni terang. Ada yang dah beli ke? 4 dan 5 dan 5. Dan payment 4 dengan 5. Haizu, terima kasih Haizu. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga you suka sangat warna yang you pilih hari ni. Sebab warna dia memang cantik. Cantik sangat. Fi tak tipu. Fi suka. Dia tidak mengeringkan bibir. Apa yang tadi tanya? Neutral nombor 2 dengan nombor 5 cantik. Sebenarnya 2, 4, 5 ni neutral je. 7 ni extravaganza sikit. Tapi kalau pakai kat kulit gelap, dia tak adalah extravaganza macam ni. Tudung dah sold out. Nanti pula. Dr. Fi kembali je doktor ke? Ya, saya memang seorang doktor. Tak ada kembali-kembali. Kalau saya tak masuk klinik, tak semestinya saya tak jadi doktor dah. Saya banyak memberi talk. Memberi kata talk. Saya ada talk tak lama lagi. Talk pergigian untuk orang Selangor. Yang nombor 2 yang mana? Nombor 2 yang colour macam brick tapi lebih cerah. Nombor 4 ni lebih gelap. Kalau minum air ada tanda ada. Sebab dia tidak mengeringkan bibir. Tapi kalau you biar lama-lama anginkan dia akan melekat juga. Apa panggil staining. Kan ada staining kat bibir. So dia ada je warna. Boleh tahan sampai 8 ke 9 jam. Nak tengok nombor 2. Nombor 2 tadi dah pakai. Nombor 2 dah pakai. Baru masuk tak dapat gelas tu pun jadilah. Nombor 2 ni nudeh-nudeh. Kalau brick macam kalau untuk tan skin dia akan nampak macam neutral. Tapi nombor 5 untuk kulit cerah yang macam pinkish nombor 5. Terima kasih. Okey, sekarang kalau korang beli satu rugi. Korang kena beli 2 baru dapat harga murah. Siapa yang dah beli 2 tadi cuba bagi tahu harga korang dapat berapa. Dapat free shipping ke? Tak tahu. Cuba check. Kita bagi harga best punya. Warna apa sesuai? Semua ni sesuai untuk kulit gelap. Untuk kulit yang agak tan skin sesuai saja. Cuma dia akan tak jadi macam warna Fi. Dia akan jadi warna macam cerah sikit. Kau pakai kat kerangan kau ni? Doktor sesuai nombor 2. Saya memang sesuai nombor semua. Kalau ikut kulit saya sesuai untuk semua colour. Sini nombor 7. Nombor 7. Nombor 7 cantik gila. Ni nampak tak? Nombor 7 dekat kulit yang gelap dia akan jadi warna nudeh-nudeh juga tapi lebih terang. Ada lagi dan order 2 dapat RM45. Maya Bakery. Semoga bakery you dimurahkan rezeki. Terima kasih Maya. Sebenarnya jumpa kat Pesta Buku. Hari ni Fi datang lagi Pesta Buku tau. Korang jangan lupa jumpa Fi kat Pesta Buku. Tengok ni nombor 2, 4, 5 dengan 7. Yang Fi pakai sekarang nombor 4 dengan 7. Korang rasa dah okey ke belum? Ke nak maintain lagi 4 dengan 7 ke? Boleh fikir lagi. Fi nak tukar colour ke nak biar nombor 4 dengan 7 ni? Cuba bagi feedback. Nak nombor 4 dengan 7? Nombor 4 dengan 7 lagi ke nak tukar balik nombor 2 dengan 5? Dan beli dapat RM44.82.
insyaAllah semua dapat bawah pada RM50. Terima kasih. Terima kasih Noraini. Siapa lagi beri tadi? Ya Allah, Zanaria. Terima kasih. Memang cantik Kak Nifi, tak tipu sungguh. Lepas tu dia memanglah lembut je nak apply. Dia macam apply sekali dah terang warna dia. Tak payah nak berulang-ulang kali. Sebab sekali swipe macam ni kan. Kalau you sekali swipe tegur lawa. Apa tak? Sekali swipe. Ui lawa. Ni nombor apa ni? Wih, nombor 5 ni. Nombor 5. Cantik sangat warna pink dia. Ni nombor 5. Dah beli 4 dan